Syafiqah ada mengatakan tentang apakah sebenarnya kita berbicara tentang kepentingan pendidikan tinggi ini dan apakah pada ketika ini pendidikan tinggi ini masih lagi dipandang tinggi sesuai pada tempatnya. Jadi ini persoalan yang perlu untuk kita lontarkan dan kita jawab bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Ya, kita kenalkan terlebih dahulu tetamu di studio ini, Profesor Datuk Seri Insinyur Dr. Kamal Nasharuddin Mustafa, Timbalan Naib Chancellor Akademik Penyelidikan dan Inovasi Al-Madinah International University, merangkap Timbalan Presiden Akademi Profesor Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Kita nak bercakap mengenai pendidikan tinggi ini, tapi rata-rata ramai yang melihat bahawa pendidikan tinggi ini hanyalah semata-mata laluan ke universiti. Jadi definisi pendidikan dalam konteks masa kini bagaimana? Okey, kita pendidikan ini suatu yang memang penting dan kita sentiasa berbicara tentangnya, dan saya fikir penting untuk kita sentiasa berbicara. Kalau dalam konteks Malaysia ada dua kementerian yang berkaitan dengan pendidikan. Satunya Kementerian Pendidikan, duanya Kementerian Pendidikan Tinggi. Okey. So Kementerian Pendidikan bertanggungjawab pada untuk sekolah rendah, menengah dan juga STPM. Manakala pendidikan tinggi ada bertanggungjawab pada college, community, politeknik, universiti ataupun universiti swasta, college swasta. So kalau kita katakan pendidikan tinggi itu, mana garis memisahnya ialah lepasan pendidikan menengah. Kalau lepas SPM, masuk pendidikan tinggi lah lazimnya. Tapi ada juga mengatakan atau term yang digunakan adalah pendidikan tertiary atau tertiary education. So kita untuk tujuan perbincangan kita tak perlu bezakan tertiary education dan pendidikan tinggi. So ianya adalah laluan untuk pelajar lepas SPM atau lepas STPM untuk masuk ke universiti atau politeknik oleh college community. Yang kita tak nak berlaku adalah pelajar yang berhenti belajar Form 5. Lepas Form 5, tak nak belajar lagi. Jadi itu kita tak ingin berlaku, kerananya ia akan merugikan individu. Ya, kalau tahap pendidikannya bukan kita pandang rendah, tapi capability dan capacity itu ada untuk maju. Jadi kita tak nak berhenti tingkatan 5, rugi pada negara. Betul. Kalau negara tidak ada pendukung pekerja berilmu, berkemahiran, berdaya saing. Saat itu term yang saya biasa gunakan 3. Berilmu, berkemahiran, berdaya saing. So, kita perlu pastikan anak-anak kita belajar lepas daripada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk ke pendidikan tinggi. Ya. Prof. Datuk Seri, saya pernah dalam satu perbincangan kita bertanya tentang zaman sekarang ini kita sudah boleh belajar sendiri, self-learning, pelbagai teknologi boleh digunakan. Namun bila ditanya apa pentingnya pendidikan universiti, dijawab pendidikan universiti ini adalah berdasarkan kajian-kajian profesional dan kajian akademik yang lepas. Makanya kajian-kajian itu adalah kajian-kajian yang bernilai dan beraras tinggi. Jadi value pendidikan tinggi ini sememangnya nilainya itu tidak terbanding. Memang kita boleh belajar secara kendiri, tetapi pendidikan tinggi itu mempunyai nilai yang berbeza. Jadi apakah Prof. Datuk Seri setuju bahawasanya pendidikan tinggi ini seharusnya dipandang sebagai satu disiplin ilmu yang membolehkan kita, walaupun bukan untuk pekerjaan, tetapi untuk membina kita sebagai insan yang berilmu dan ada asas ilmunya? Ya, bila kita masuk ke universiti pendidikan tinggi lah, satunya kita menguasai ilmu. Satunya dalam persekitaran kampus itu kita terlibat dalam aktiviti universiti, pelajar, aktiviti masyarakat. So ia membina student secara holistik. Itu kita katakan pembinaan pelajar secara holistik. Bukan saja menguasai ilmu teknikal dan bidang masing-masing, tetapi juga dalam aspek-aspek lain, kepimpinan umpamanya. Kalau kita bersendirian di rumah, contoh belajar baca buku penting, bukan kita tak penting, tetapi dari sudut kita bina kemahiran, berinteraksi, kepimpinan, komunikasi, mengurus, ianya dapat dicapai, dibina kalau kita terlibat dalam aktiviti di kampus contohnya. Tapi saya faham sekarang ni anak-anak kita dia ialah dengan gadget semua. So kita kena leverage on teknologi dalam proses teaching and learning. So teknologi sekarang ni kita boleh buat
mengajar secara ODL, open and distance learning, atau flexible learning. So universiti dan college harus fleksibel dalam konteks ini untuk menilai keperluan dan kehendak minat pelajar. Jangan rigid. Kalau umpamanya saya dulu belajar di universiti, profesor saya syarah dan kita nampak kepala dia yang botak aja. So nak tunjukkan perumpamaan kan. We can only see his head. Dia bercakap tak tahu. Tapi kalau itulah sistem yang kita gunakan sekarang, tak akan ada student nak belajar. Tapi dia kena ada sistem yang fleksibel, gamification, ada buat online dan sebagainya. So we have to be creative, innovative and flexible untuk meraihkan kehendak dan keperluan pelajar zaman sekarang. Yang penting belajar. Jangan berhenti. Saya ambil contoh kalau boleh example. Kita kata impact kepada ekonomi, impact pada negara. Kalau student lepas SPM kemudian tak nak belajar lagi dah, dan kajian yang dibuat, dapatan kajian daripada DOSM, Department of Statistics Malaysia, 2022-2023, 72.1% pelajar SPM kalau kita terjemahkan dalam bentuk bilangan, 390,000 anak-anak kita ambil SPM dan tak nak belajar dah. Even, kita pandang semua manusia ni ada kehebatan, tapi dari sudut pendidikan, kalau terhenti di SPM tu rugi. Betul. Kenapa rugi? Saya ambil contoh, jurutera. Saya jurutera. Kita sekarang jurutera, seorang jurutera nisbah kepada 170 penduduk. One engineer, 170 population. Masih tak cukup. Tak cukup. Kita benchmark dengan negara maju. Negara maju, satu jurutera, Jerman, Perancis, satu jurutera 100 penduduk. Maknanya kalau kita nak sampai ke tahap yang sama dengan negara maju, kita perlukan 140,000 lagi jurutera. Di mana kita dapat supply kalau semuanya ingin tak mau belajar lepas SPM? Satu contoh lagi, doktor. Doktor kita, satu doktor 412 penduduk. Satu doktor 412 penduduk. Kita bandingkan dengan Singapura, satu doktor 270 penduduk. Australia, satu doktor 270 penduduk. Jadi kalau kita nak sampai ke tahap negara maju, Australia, Austria dan sebagainya, Singapura, kita perlukan lebih 40,000 lagi doktor. Jadi untuk apa membangunkan negara? Untuk apa memberi kesejahteraan kepada masyarakat? Tidak mungkin kita capai ini kalau pelajarnya berhenti lepas SPM. So kita nak galakkan anak-anak kita belajar. Betul. Sekarang mungkin result SPM dah dapat, result STP akan keluar. Dan nasihat saya, belajar, jangan berhenti. Bila berhenti itu, Prof. Datuk Seri, sebab mungkin ada yang masih lagi beranggapan bahawa bukan semua kejayaan memerlukan pendidikan tinggi. Bagaimana kita nak menepis perspektif ini? Penguasaan ilmu kepentingannya untuk diri. You are knowledgeable. Term saya gunakan tadi, kita berilmu, berkemahiran, berdaya saing. At individual level, kalau kita ada ilmu, tentunya kita berilmu, atau kita berkemahiran, kita boleh compete, berdaya saing. So kalau kita tidak ada ini, kita boleh bekerja, boleh. Dan mengikut kajian DOSM juga, Department of Statistics Malaysia, ada pekerja e-hailing. 130,000 pekerja e-hailing. 98% lah anak-anak muda. Saya mungkin ada yang belajar, tapi bimbangnya saya kalau tidak ada yang belajar nanti. Betul. So kita tidak ada generasi yang berilmu, kita tidak ada generasi yang berkemahiran, kita tidak ada generasi yang berdaya saing. At individual level, at society level, at national level, kalah kita dengan negara-negara lain. Kalah kita dengan, nanti kalau kalah kita dengan Singapura, kita tak apa Singapura maju. Kalau kita kalah dengan Vietnam, kalau kita kalah dengan Cambodia contohnya. Kita risau kita ketanusan pakar ataupun ketanusan bakat dalam bidang-bidang yang mustahak. Sedikit Prof. Datuk Seri berkenaan tentang ruang untuk belajar ini sudah pelbagai. Kita tahu kita sudah ada IPTA yang banyak dan IPTS juga makin banyak. Jadi mungkin ini ruang untuk Prof. Datuk Seri menyeru supaya luaskan pandangan dan juga luaskan pilihan kita untuk melihat pilihan pembelajaran. Dalam konteks pembangunan negara, strategic planning kerajaan dan MOHI, dia ada access, quality, equity. So kita kena belajarlah. Accessibility itu ada. Belajarlah di universiti awam, di universiti swasta, continue. Termasuk di media.
Dia boleh belajar buat education, Islamic sciences, finance, language, dan kita ada pensyarah-pensyarah daripada 20 negara. Kita ada pelajar daripada 90 buah negara. Flexible, belajar secara fleksibel, online, ODL, dan ada juga face to face. So yang penting belajar. Pilih universiti yang bersesuaian dengan kita, program yang bersesuaian dengan minat. Tapi nasihat saya satunya tentunya wajib belajar, jangan berhenti. Keduanya pilih universiti yang terkenal, yang hebat, yang menyediakan pendidikan yang baik, dan hampir semua yang ada yang dapat lesen di Malaysia ada kebolehan ini. Dan pastikan program yang kita ikuti itu adalah mendapat akreditasi dari MQA. Itu penting. Iaitu ada di Mediu. Ada di Al-Madinah International University, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Jadi yang penting jangan berhenti untuk mencari ilmu itu. Correct. Kerana ilmu memanusiakan manusia. Itu yang paling penting. Terima kasih kita ucapkan kepada Prof. Datuk Seri kerana sudi bersama dengan kami hari ini berkaitan dengan memperkasa pendidikan tinggi negara. Okey, dan kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk bercakap berkenaan menghubungkan kerjaya veteran tentera. Jadi semuanya seketika nanti. Kita akan kembali di Selamat Pagi Malaysia. Dalam pekerjaan ni tidak ada yang mudah lah. Anak-anak murid ni kita memang ada perangai banyak-banyak. So kita kena pandai handle. Yang menangis kita pujuk. Kalau yang garang kita garang. Saya ada tanggungjawab yang besar untuk melahirkan modal insan supaya mereka menjadi insan yang berguna. Saya sayang dia macam cucu-cucu saya sendiri. Saya kerja dah lebih kurang 10 tahun ke atas. Saya boleh bertahan di sini sebab saya anggap dia semua ni anak-anak saya, cucu saya. Jalan baik-baik, jalan baik-baik. Dia orang memang sangat rapat dengan saya lah. Saya akan pastikan mereka semua selamat sampai ke rumah. Itu kan tanggungjawab saya. Saya sentiasa menerapkan nilai perpaduan, nilai kasih sayang di sekolah. Inilah kawan-kawan saya. Kita bina jambatan bahagia. Kerana satu hari nanti mereka lah yang akan menentukan hala tuju negara. Kira-kira lah apa saja mereka lakukan pada masa mendatang. Satu hati menuju cahaya. Soalan cikgu. Siapa tahu maksud muhibah?